Bedah siasat terhadap mangsa dijalankan pagi ini dan keputusan awal punca kematian mangsa akan diperoleh dalam tempoh yang terdekat. Pihak polis juga turut menasihati orang awam untuk tidak memviralkan gambar dan video kejadian supaya tidak mengganggu siasatan polis dan menjaga sensitiviti keluarga mangsa. Memetik kata-kata daripada Sinar Harian melaporkan seorang lelaki berusia 45 tahun ditemui maut dengan kepala terputus daripada badan di dalam kawasan sawah padi berhampiran rumahnya. Dalam kejadian pergaduhan di Kampung Pida 3, polis menerima panggilan daripada orang awam sekitar jam 7.05 malam pada Jumaat memaklumkan kejadian berkenaan. Motif kejadian masih dalam siasatan dan pihak polis belum dapat mengenal pasti punca kejadian dan kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh.